Indonesia akan bertemu dengan Japan pada hari ini guys. Okay guys, dalam video kali ini kita akan bagi prediction ataupun aku akan bagi prediction aku berkenaan perlawanan Indonesia menentang Japan pada hari ini untuk kelayakan Piala Dunia guys. Mesti korang nak tahu kan apa prediction aku untuk Indonesia menentang Japan pada hari ini. Sebelum aku dah lanjut, seperti biasa, aku nak minta korang like, aku nak minta korang komen, aku nak minta korang subscribe video aku supaya aku lebih semangat membuat video yang akan datang guys. Apa tunggu lagi? Layan video sampai habis dan check it out. Okey, sudah tiba masanya guys, iaitu Indonesia menentang Japan. Prediction aku, Indonesia akan kalah besar dengan 3-0. Tak silap aku. Ini hanya prediction aku guys. Indonesia akan kalah. Sehabis-habisnya kalah. Sebab korang pun boleh tengok hari itu. Indonesia menentang China. Indonesia hanya menang dengan dihadiahkan sepakan penalti guys. Iaitu 1-0. Menang tipis ke atas China. Apatah lagi nanti guys. Iaitu Indonesia bertemu dengan pasukan yang terkuat di Asia guys. Terkuat bukan terlemah. Terkuat. Full squad menggunakan pemain original berdarah Japan. Manakala pula Indonesia terpaksa menggunakan pemain Belanda yang telah tidak diambil oleh Belanda. Terpaksa diturunkan untuk menentang Japan. Kita pun tengok Indonesia agak takut. Terpaksa membuang ataupun terpaksa mengetepikan pemain lokal guys. Dekat sini, kita pun boleh tengok pemain yang dimasukkan semasa perlawanan China itu agak slow. Seperti macam tak ada berdarah Belanda. Kita tengok pada petang ni siapa yang akan menang di antara Jepun dengan Indonesia. Prediction aku, Indonesia 0, Jepun 3 guys. Itu prediction aku. Kalau korang ada prediction, korang boleh komen dekat bawah. Berapa Indonesia, berapa Jepun guys. Bagi aku sebagai rakyat Malaysia, prediction aku 0 untuk Indonesia, 3 untuk Japan guys. Aku harap Japan akan menang besar ke atas Indonesia. Aku pun nak tengok macam mana permainan sebenar yang dibawa oleh coach baru oleh Indonesia ni. Macam mana dia punya permainan yang sebenar. Macam mana permainan yang sebenar yang disumbang oleh pemain berdarah Belanda Indonesia ni. Aku nak tengok macam mana permainan yang bagus dari pemain berdarah Belanda ni. Setakat ni aku tak tengok permainan yang permainan yang bagus. Tetapi sebelum ni Indonesia hanya menang nasib guys. Itu yang apa yang aku tengok, apa yang aku rasa. Kalau korang tak setuju yang apa yang aku rasa, korang boleh komen dekat bawah. Sebelum tu aku nak minta maaf dengan rakyat ataupun peminat Garuda ataupun peminat untuk Indonesia. Ini hanya pendapat aku, apa yang aku tengok. Aku jujur dengan korang, aku jujur dengan kalian. Bagi aku Indonesia belum capai dia punya permainan yang sebenar. Belum capai KPI yang sebenar untuk skuad Indonesia. Sepatutnya ada pemain berdarah Belanda ni sepatutnya bermain lebih baik. Tetapi sekarang aku tengok sama level dengan Asia guys. Itu pun aku tak tahu. Ini apa yang aku tengok, apa yang aku lihat, apa yang aku analisis guys. Kalau korang tak suka dengan analisis aku, korang boleh komen dekat bawah. Aku terima je apa yang korang komen sebab aku ada mata, aku ada telinga, aku ada mulut. Aku bagi pendapat aku guys. Okay guys, itu saja video aku kali ni. Kalau korang suka dengan video aku, korang like. Kalau korang suka, korang boleh komen dekat bawah. Dan jangan paling penting, jangan lupa
saksikan video aku supaya aku lebih semangat membuat video yang akan datang guys. Apa tunggu lagi dan Assalamualaikum.